Dengan erti kata lain, kalau saya tunjuk lagi sedikit contoh, you faham macam ni. Kalau X lebih daripada 10, maka X tu adalah 11, 12 dan seterusnya. You see here, dia tidak ambil 10 sebab dia lebih daripada 10. So it's more than 10. However, kalau X tu more same dengan 10, so you punya penandaan adalah 10, 11. You see the differences? Itu difference dia. So maksudnya kalau ada tanda ni, you still ambil dia 10 lagi. So ayat dia macam gitu lah. Ini ayat dia. Tak baik. Yang pertama, dia dah bagi kat kita satu gambar rajah ataupun graf semua dah ada dah. Perbezaan dia adalah, if you kind of notice, ini ada line tau. Ini dot-dot. Kenapa benda ni? Jawapan dia adalah bergantung kepada ini. Kalau dia bunyi dia macam ni, kalau cucu line, bukan susu. Ini permulaan bab 6. Bukan ni cucu line. Cucu line maksudnya sama ada simbol itu begini atau simbol itu begini. Maka korang akan dapat line. So cucu line dia akan jadi macam ini. Dia adalah satu line lah. Line. Tapi kalau korang buat cu dot dot tu maksudnya cucuk lah. Tapi dia adalah satu cucuk je. Dia tak ada double cucuk macam itu. So cu dot dot dia ada cucuk lagi besar, lagi kecil, tapi dia akan jadi begini. So ini adalah dua keyword kita yang saya nak simpankan. Semua graf ni kita boleh cari dia pakai persamaan. Tapi pertama saya cerita dulu Kalau graf itu lintang, so copy okey. Kalau graf itu lintang ataupun horizontal, dia punya persamaan kan, ataupun dia punya cerita kan. Lintang tu maksudnya graf tu macam ni sama ada macam ini lintang atau horizontal. Dia punya graf adalah y sama dengan something something. Tak kisahlah, apa-apa ikutlah kepada koordinat y tu. Itu kalau graf tu lintang. Kalau graf tu tegak ataupun orang putih you call it vertical, graf yang macam ini kan. Graf tu tegak je. Dia tak ada sengit-sengit semua. So dia punya persamaan adalah X sama dengan something something. Begitu. Baru kita pergi kepada graf kita. So dekat sini ada satu yang lintang, right? Ini horizontal. Horizontal saya cakap apa tadi? Horizontal dia terus buat macam ini je. So graf dekat situ dia adalah Y sama dengan something something. Tapi ini apa? Ini apa? Ini adalah garisan putus-putus ni kan. Sekarang nanti ada simbol dia. Tapi sebelum tu Y sama dengan apa sah? Koordinat Y tu. Koordinat Y tu 1 So dia adalah 1. Begitu. Okay, buat dulu persamaan. Saya tahu, saya itu bukan dia punya simbol. Yalah, sekejap lah saya baru tunjuk satu ni. So dia persamaan dulu. Lepas you dah dapat persamaan, ini satu jadual yang saya rasa bagus kalau you faham siap-siap. Okay. You ada Y, you ada X. Kita ada Y dengan X ni. Lepas tu dekat sini katakan dia punya simbol lah. Katakan simbol dia lebih besar. Simbol adalah lebih besar. Simbol lebih besar, you akan lorek bahagian atas. Kalau simbol lebih besar, lorek bahagian atas. Kalau untuk X pula, X simbol dia lebih besar, lorek bahagian kanan. And so on juga, kalau you terbalikkan, kalau Y lebih kecil, you akan lorek bahagian bawah. And kalau X tu lebih kecil, you akan lorek bahagian kiri. Saya rasa jelas kot gambar yang saya lukis ni jelas nak lorekkan bahagian yang mana. Again, I'm telling you, kalau Y is bigger than, tak kisahlah bigger than ke bigger sama ke, lorek atas. Kalau dia kecil, lorek bawah. Kalau X besar daripada, lorek kanan. X kurang daripada, lorek kiri. Okey. Kan yang ini, saya kata apa tadi? Yang ini dia adalah melintang. So dia sama dengan 1 sebab koordinat dia is 1. However, you kan nak kena letak ketak samaan kan? Sebab benda ni ketak samaan kalau lorek-lorek ni. So dia macam mana? Dia Y tu dia ke atas ke bawah semua. Tengok kepada lorekkan. Dia kan lorek ke atas. Perasan tak? Dia lorek bahagian atas. Sebab tu lorekkan tu naik atas. So kalau lorekkan tu naik atas, dia adalah besar daripada. Right? Dia adalah besar daripada.
Lepas tu, satu je you tanya. Either nak pakai yang ni ataupun pakai yang ini. Ingat tak cu dot dot dengan cucu line? Kalau dia adalah cucuk, cucu, cucu. Dia ada ni kan. Cucu line. Kalau cucuk, dia jadi line. Tapi ni bukan line. Ni dot dot. So, cu dot dot. So, cucuk satu je lah. Jadi, ini akan jadi equation kita yang nombor 1. Y lebih besar pada 1. Okay, let's go kepada yang nombor 2. Dia adalah yang ni. Yang warna merah pula. Kejap. Kenapa dia 1? Dia 1 kerana koordinat Y itu. Y kat sini kosong betul? Kat sini 2. So, tengah 1. Ya, so, 0, 1, 2. So, koordinat Y itu 1, 1. Begitu. Ya. Okay. Dah, habis yang pertama. Kita pergikan pula kepada yang merah. Kalau dia macam bukit, tak kisahlah dia bukit naik ke, dia bukit turun ke, it's always going to be settled dengan Y sama dengan MX tambah C. Kita akan buat koordinat dia macam gitu. Siapa tahu C itu apa? Yep. C adalah, tak bergerak pula. C adalah di mana kita punya line tu menyentuh titik paksi Y. Tengok line kita ni. Tak kisah line tu kat mana, tarik je. Tarik line tu pergi sentuh paksi Y. Sentuh kat mana? Sentuh kat kosong betul. So C kita kosong. Dapat C. C kita kosong. Okey, cari M pula. Nak cari M, saya keluarkan sekejap. Nak cari M, formula dia adalah UY over ZUZ. Y2 tolak Y1, X2, X1. Mana satu kita punya Y dengan X je? Ambil mana-mana koordinat that you found in the in the line tu. Line kita ada line semua tu kan. Ambil je mana-mana yang korang nampak, yang rasanya mudah lah. Kalau nak kata mudah, ambil yang ni lah. Ambil ni 1. So ini adalah 6, 6. Tu satu koordinat. Lepas tu ambil yang kedua, ambil yang dekat sini pula. Ini adalah 0, 0. Dah buat begitu sahaja. Yang lain boleh tak, sir? Boleh, boleh. Mana-mana sajalah atas ni. Mana-mana saja yang line merah ni, ambil je lah. Sama je nilai dia. Tapi kalau korang punya cadangan, ambil lah nilai-nilai yang paling mudah nak baca. So, susah nak salah sikit. So, dapat benda tu. Siapa 1, siapa 2, doesn't matter. It doesn't matter. Siapa-siapa pun boleh. Katakan nak ini 1 kan. Dah ini 1. Dah itu 1. So ini jadi 2. So X2, Y2. Dah ini pula. Okey, masukkan nilai dia. Y2 berapa? Y2 kita kosong. Masuk sini Y2 kosong. Y1 6. X2 0. X1 pun 6. Okey, dah. So, nanti kita dapatlah begitu. Pergi kirakan kalkulator. Betul tak dapat 1? Kita akan dapat 1 kan? So, M kita adalah 1. 1X tambah C. Y adalah 1X tambah C. Jadi, senang kata Y adalah X. Y sama dengan X dulu. Itu persamaan ikut kepada garisan itu. Tetapi, kita nak tanda dia ke sebelah mana? Kita nak tanda dia apa simbol yang kita nak pakai? Yang pertama, dia lorek atas ke bawah. Kita tengok. Kan kita ada Y ni kan? Kita ada Y dengan X ni kan? Tak apa, kita baca Y je dulu. Y ni, yang merah ni, kita perasan dia lorek bahagian bawah. Sebab tu dia color bahagian ni. Lorekkan ke bawah. So, kalau lorek ke bawah, dia akan jadi Y dicucuk. Kurang lah kan? Kan ke bawah kan Y lebih kecil kan? Kurang. Cumanya, adakah dia cucuk-cucuk ataupun dia cucuk? Ingat balik. Cu dot dot dengan cucu line. Ni bukan line. Ni cucuk. So, cucuk, cu dot dot. Okay. So, cucuk saja sebab dia lah dot dot. So, yang kedua, persamaan kita adalah Y kurang daripada X. So, kita dah ada 2 dah. Y kurang dari X. Kalau benda tu straight line dan dia macam gunung, tak kisahlah gunung ke atas ke gunung ke bawah ke, konsepnya sama. So buat Y MX tambah C. Macam mana kita tahu C? Kita ikut je line tu. Kita ikut je line. Tengok line hijau ni.
ikut line C tu sampai dia berlanggar dengan Pak CY. Dia berlanggar kat mana ni? Ni ni dia langgar ni. Ni perlanggaran dia. Dia langgar dekat 6. So C tu 6 tanpa perlu kira. C tu tak payah kira pun. Kita dah tahu dah. Oh, C tu 6 so. C tu adalah 6. Kita gokan pula kepada yang kedua nak cari M dia. M dia pun konsep yang samalah. Saya ambil koordinat yang mudah-mudah. Ini adalah 0, 6. Ini adalah 60 kan. Jangan berebut. Siapa 1, siapa 2 tak jadi masalah. Katakan ini 1, Y1. Ini X2, Y2. Oh, okay. Okay, ambil je. Y kosong. Y kosong. Y2, 0. Y1, 6. X2, 6. X1, 0. Ini kalau tak silap, kalau korang pergi tekan kalkulator, nanti dapat negatif 1 kan. Iris kan, Alif kan, negatif kan. So, dia akan dapat negatif 1X tambah 6. So, Y sama dengan negatif 1X tambah 6. Okay, Li. Okay, Riz. Lepas dah dapat yang itu, korang nak tahu simbol lah. Nak pakai simbol mana? Cucuk ke, dicucuk ke, cucuk double ke? Tengok dulu benda ni. Ini adalah line. So, kalau line, it's cucuk line. Cucuk line. So, cucuk dia double. Dia double. 1 dia double. Okey, sekejap lagi kita punya cucukkan adalah double. Double. So, dia akan ada double macam tu cucukkan kita. Y kita nanti cucuk dia double. Negatif X tambah 6. Cumanya nak tahu. Dia membesar ke, mengecil ke atas ke bawah. Yeah, well, obviously it is ke bawah. Because kalau tak macam mana dia boleh lorek bahagian yang hitam tu kan. So maksudnya dia lorek ke bawah. So kalau ke bawah dia mestilah begitu. Y kurang sama dengan negatif X tambah 6. Thus itu akan jadi kita punya jawapan untuk yang ini. So inilah dia 3 jawapan kita yang kita akan list down. Kalau dalam exam dia minta, begitulah. Benda ni korang ikut je soalan. Ikut je. Tak payah overthinking. Macam mana dengan yang sebelumnya? Sebelumnya kena ada juga ke? Tak. Ikut yang ni je. Okay, tengok dia kata. Jumlah peserta pertandingan tak lebih 60 orang. Pertandingan ada berapa? Ada 2 je. So, kita ada pertandingan X. Kita ada pertandingan Y. Kraf dengan masaan. Dan dia kata jumlah pertandingan tu tak lebih 60 orang. So, sama dengan 60 dulu. Sama dengan 60. Lepas tu dia kata tak lebih. Kalau tak lebih, kena kurang. Tidak lebih, dia kena kurang. Betul tak? Tak lebih kena kurang lah. Cumanya, sama boleh tak rasa? Sama boleh lah. Dia kata, syarat dia cakap satu, jangan lebih. Kita tak payah tanya banyak. Dia kata jangan lebih. Jangan lebih, tak apa. Jangan lebih lah. Sama ataupun kurang lah. Jangan katakan pula, tak boleh lebih rasa. Tak boleh lebih, kena kurang lah. Tak. 60 boleh lagi. Dia kata jangan lebih je. Bukan dia kata kurang daripada. Dia kata jangan lebih 60. Kalau jangan lebih, maksimumnya 60 lah. Begitu. Kan. So that is dia punya keyword. Baiklah, saya rasa itu dia kita punya penjelasan. Okay, dia kata jumlah peserta. Jumlah peserta. Kita ada peserta tu di X, kita ada peserta di Y. Kita memang tak tahu X berapa, Y berapa. Tapi itulah jumlah. Jumlah tambah je lah. Lepas tu dia kata tidak lebih 60 orang. Tidak lebih 60 orang. Macam tu je. Follow macam gitu je. Tak payah macam alamak sir. Do we have refer to the last one semua? Tak ya. Cerita macam tu je. Macam gitu Kalau benda ni, ini maksud dia maksimum. Maki pula dah. Kau maki siapa? Maksimum. Itu maksud dia. Maksimum ataupun selebih. Itu pun ayat dia juga. Kalau orang putih, at most. Selebih-lebih ataupun at most. At most bukan macam ini ejaan dia. At most. Ataupun at most. Bukan at most. Sekurang-kurang. Seterbalik. Sorry. Ni sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang. At most tu satu lagi. Sekurang-kurang ataupun at least. Baik. Ini ayat dia.
Dia bukan maksimum, minimum. Mabuk lah kau ni, mabuk. Minum apa ni? Minimum. Okey, so itu minimum. Dia kata paling sikit, maksudnya semakin banyak. So itulah keyword-keyword yang saya boleh katakan. Bagaimanakan pula kalau yang ini? Ini maksud dia lebih kecil. Ataupun smaller than. Dan you akan pakai ayat tu lah. Smaller than. Lebih kecil daripada. Kalau yang ini, maksud, ini baru maksimum. Sorry tersalah tadi. Ini barulah maksimum. Selebih-lebih. Ataupun at most. Begitu. Itulah dia keyword untuk you tahu simbol mana nak pakai. Ni gambar dia. Okay, ni gambar dia. Saya masukkan point itu. Paste. Okay. X ini. Y ini. Dan ini. Okay. Kita ada 3 betul. Kita ada 3 dekat situ. Tetapi kita pun tak clear. Yang mana satu garisan-garisan kita tu, so kita tengokkanlah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Kita kena buat juga. Okay. So yang pertama, semua ni straight line betul. So kalau straight line, sepatutnya kita boleh buatlah pakai kita punya Y, MX tambah C. So kita mulakan dulu dengan yang ini. Okay, yang ni. Yang ni apa dia punya line tu, sir? Kalau kita baca, kita ambil yang paling senang. Dekat sini 60, 30. Dekat sini adalah 0, 0. Betul? Akan dia jadi macam itu kan? So kita boleh tengok Y, MX tambah C dia. Y sama dengan MX tambah C. Seharap korang tak kisah, C tu saya tahu dah kosong. C saya tahu dah kosong. Because dia tak ada ni kan. Dia punya penyentuhan C tu adalah di 0. So no need. No need. Okay. So tinggal nak buat M lah. M dia adalah UI over ZUZ. So ambil ini sebagai X2, Y2. Ini sebagai X1, Y1. Sebuatkan terus. 30 tolak kosong. X2, 60 tolak 0. So, M dia akan jadi 1/2. M dia 1/2 kan. So, X dia letak sini tambah kosong sama dengan Y. Begitu. Okay, itu satu. Simplifykan lagi. Y adalah 1/2X. Y adalah 1/2X. And korang akan marah kat saya lah. Sir, tapi tak ada pun. Ada. Ni 2. Ni pun 2. Kita nampak tu 2. So, boleh buat macam ni. Ambil semua ni. Darab dengan 2. Cuba buat macam tu. 2 darab Y. 2Y. 2 darab setengah. 1. So, dapat tak? Tu. 2Y sama dengan X. Tapi kalau boleh, kan sini kita X depan kan. Kita buat balik X depan. So, X sama dengan 2Y. Buat je macam tu. So, rupanya kan toy lah. Yang ini, yang persamaan ni, yang ni adalah persamaan merah. Alright. Kalau ada soalan, saya ambil dulu. Kalau tak ada, saya tunjukkan pula line kita yang kedua. Dah, line merah faham dah Iaitu line merah. Okey, line merah sudah kat situ. Tak payahlah padam, betul tak? Tak payahlah padam kan. Saya buat je lah beberapa kali. So korang boleh boleh detect benda tu, nanti bila berlatih balik boleh buat lagi. Okay, itu satu. Kita gokan pula kepada yang kedua. Merah yang mana? Okay, merah yang atas. Saya pakaikan pula yang biru ini. Kita tengok pula yang biru tu sebenarnya which one? Koordinat dia dulu. Koordinat dia over here 70, 10. Koordinat dekat sini adalah 0, 0. So buat YMX tambah C yang sama juga. C dia sekali lagi tak perlu dicarikan. M dia UI ZUZ kan. So, kalau saya masukkan ini X2, Y2. UI 10 tolak 0. ZUZ 70 tolak 0. So, M kita akan jadi 1/7. So, M 1/7. X tambah kosong sama dengan Y. So, Y adalah 1/7X. Ada tak dekat kita punya gambar? Ada tak dekat sini? Ya, ini. So, rupanya yang atas ni, yang itu. Yang ini, yang biru. Yang kedua. So, kita dapat dah 2.
Blue pun dah dapat. Kita go kan pula kepada yang ketiga. Yang ni kita kena buat apa ni, graf tu sendiri. Kita nak plot dekat mana? So, cara paling mudah plotting lah saya tunjukkan pula. Okay. Right. So itu merah dengan biru dah dibuat. Sebuat yang ketiga ni katakan kita buat warna hijau nak. So ini persamaan kita. Okay. Ini cara lah. Kalau korang dah ada cara sendiri yang korang dah selesa, boleh pakaikan juga. Tapi siapa yang belum ada cara ataupun nak cari cara, boleh tengokkan dekat saya. Yang pertama, X dengan Y kena dua kotak yang berbeza. Tak kisahlah macam mana pun, buat je X dengan Y dua kotak yang berbeza. Okay. Y ni, setukar pergi belakang. Y, I move it to the back. So, dia akan jadi X sama dengan 60 tolak Y. Betul. Betul sebab macam tu. Sebab saya nak, dia kena bezakan Dia kena bezakan kotak tu dulu. Dah. Saya dah buat macam itu dah. Okay. After kita dah buat macam itu, kita boleh start buat pengiraan lah beberapa dekat sini. Kan ini 60 kan. Kalau ini 60, gantikan dekat tempat nombor ni. Okay, saya ganti dulu. Katakan Y tu 60. Katakan Y tu 60. So 60 tolak 60. Kan Y 60 Y tu 60. Y tu 60. 60 tolak 60 akan jadi kosong. So X kita kosong. Macam itu. Okay. Itu nilai Y kita. Okay. Katakan Y tu kosong pula. Katakan Y kosong pula. Y kosong. Kalau Y kosong, 60 tolak kosong, 60. So X ni 60. Cukup lah. Cukup lah. Kadang-kadang buat dua macam itu pun dah cukup dah. Sebab kita dah ada satu graf yang ekstrim. 60 dengan kosong tu dah ekstrim dah. So graf kita yang pertama, ataupun koordinat kita yang pertama, X kosong, Y 60. X kosong, Y 60 akan duduk dekat sini. This one. X kosong, Y 60. Yang kedua, X 60, Y kosong. Dia akan duduk dekat sini. Okay, that one. So you dah dapat dah dia punya garisan. Tarik ya. Tarik sampai situ. Okay, jelas ke? Saya tunjuk kat situ. Dapat dah 3 line. So itulah dia penceritaan dia. How do you buat garisan, buat graf semua. Settle benda tu. Now nak buat apa pula sir? Now kita nak sepanggil benda tu, kita nak menglorekkan dia. Where is the area yang kita kena lorek? Sebab soalan ni memang, kalau ketak samaan ni, soalan ni memang tanya lorek pun tau. So look here It says that in the answer space, you draw the line and you shade the region that satisfy all the condition. Kita kena buat tanda, and sepatutnya tiga tempat yang kita try untuk shade itu, mereka akan bertembung. Okay, tengok yang red dulu. Tengok yang red. Everybody ingatkan rule yang saya dah bagi itu. X mencucuk. Okay, X mencucuk. Oh, by the way, lupa nak cakap. Ini adalah cucuk-cucuk. Cucu line. Cucuk-cucuk. Cucu line. Cucuk-cucuk. Cucu line. So, kalau cucu line, semua line kita memang betul lah. Semua line lah. Tak adalah dot-dot. Betul kan? Sebab semua kita line. So, X lebih besar. So, kalau X lebih besar, kita akan lorek sebelah kanan. So, kita akan lorek sebelah kanan. Sebab simple ya. Dia akan lorek macam ni. Okay. Itu untuk X. X warna merah tu kan. Sewarna jugalah. Ini warna merah Okay. Untuk merah dia akan lorek sebelah kanan. Begitu. Tengokkan pula kepada yang warna blue. Blue yang ini kan. Blue yang kedua kan. Okay. Untuk yang kedua, Y bigger. Y bigger lorek mana? Lorek atas betul. So lorek atas. Dia akan lorek macam ni. Dia akan lorek sebelah atas lah. Lepas tu kita tengokkan yang ketiga tadi. Saya dah campakkan Y tu ke belakang. Ingat tadi saya dah campakkan Y tu ke belakang. So X. Ni. Saya pakai ni balik lah. Ni. Saya pakai ni. Ni tengok ni. Ni saya pakai yang ni. Saya dah campakkan Y tu ke belakang. X kurang. X kurang. Kurang lorek sebelah kiri.
So, kita akan lorek sebelah kiri untuk X. So, dia akan jadi macam ni. Sini, 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 sini. You tell me, daripada semua tempat lorek tu korang perasan tak? Ada satu area yang mana semua arrow ada. Semua warna arrow ada. Merah, biru, hijau bertemu dekat satu tempat tu. Which is here. Kan? Ini dia jumpa kat sini. Inilah dia punya point. So that's it lah. Itulah jawapan kita. So lorek kan. Alright. Begitulah dia punya cerita. Or if you got anything, kalau nak minta saya clarify, anything, ada apa-apa, ceritakanlah. Ceritakanlah. Dia kata apa? Jumlah masa membakar. Tadi masa saya cerita dengan Alif tadi, I remember that, saya kata ambil direct je. Ambil direct je. Masa membakar kedua-dua kek. Jumlah maksudnya tambah betul. Okay, tengoklah masa membakar. Masa membakar P adalah 30. So 30P. Betul tak? 30P pula. Dia ada XY tak? Jap. Oh, X. P tu adalah X. Consistent P tu adalah X. Dan Y tu adalah Q. Consistent kan benda tu. So P adalah X. So 30X. Masa membakar dia 30. 30X. Lepas tu masa membakar tu pula. Masa membakar untuk Q also 30, right? Is 30 juga. So 30Y. Dan dia kata, tidak lebih daripada 360. Tidak lebih. Bukan kurang tidak lebih. Kalau tidak lebih, dia boleh sama. Dia boleh sama. Tapi dia boleh ke lebih tinggi? Can it be higher? Cannot. Dia boleh sama ataupun lower. Itu persamaan yang pertama. Kenapa tiba-tiba kali ni sekaitkan pula dengan masa? Well, dia yang cakap. Saya ikut balik ya. I follow back je. Dia kata masa membakar. Saya masukkanlah masa membakar. Yang tadi kenapa tak ada pula sir? Tadi dia tak cerita masa apa semua. Tadi direct je. Kalau ada masa, kita tambah masa. Begitulah. Okay. Jumlah masa menghias kedua-dua kek. Masa hias pula. Well, to decorate, dia ambil benda ni. So, 20. Kalau X tu 20. Kalau Q tu 20 juga. Both of them are 20. And kedua-dua kek sekurang-kurangnya 240. Okay, sekurang-kurangnya. It could be 240. Sekurang-kurangnya 240. Boleh tak kurang lagi? So, saya nak buat 200 minit je. Tak boleh. Dia dah cakap dah. Sekurang-kurangnya. Well, minimum 240. So, you kena either 240. 240 lebih. Ataupun lebih. Ataupun more than. You tak boleh kurang. You cannot buat 200 minit. Tak boleh. Dia nak suruh hias tu, dia nak suruh buat betul-betul. So, masa menghias adalah sekurang-kurangnya 240. Yang ketiga adalah nisbah. So, nisbah ni dia mesti dalam bentuk nisbah lah. So, okay. Dia kata apa? P kepada Q. P tu X kan? Saya lupa. P tu, yes. P tu X. Okay. P adalah X. Q adalah Y. So, X sama dengan Y dulu. Yang dihasilkan tidak kurang daripada 2, 1. So, 2, 1. 1 tak payah tulis lah. Okay, so dia kata tidak kurang daripada 2, 1. So, akan jadi macam ini. Kan? Dia kata apa? Nisbah X tu tidak kurang. Tidak kurang. So, boleh ke X tu kurang? Tak boleh lah. Dia kata jangan kurang. So, kalau jangan kurang, lebih lah. Betul tak? Lebih lah. Kan? So, itulah dia punya persamaan untuk ketiga-tiga warna kita. Kalau jelas, bagus. Kalau ada apa-apa, bagi tahukan dekat saya lah. Dia tak ada cerita lah siapa X, siapa Y. Okay, kalau tak ada cerita, ambil yang depan tu sebagai X. Okay, ambil depan tu sebagai X. So, rows kita X. Yang ni kita kena konsisten. Kalau kita nak buat rows tu X, sampai bila-bila rows tu X. Jangan ubah-ubah dah. Lepas tu kita nak ambil apa? Apa ni? Orchid. Orchid sebagai Y. Okay, kalau saya ada terlepas pandang ke apa, korang nampak tak ada kan? Dia tak ada cakap X, Y kan? Okay, so saya ambil macam tu lah.
Sekarang ni dia kata harga ros adalah RM10. Ikut je. Follow back. Harga ros RM10. So ros RM10. 10x. Harga orchid 15. So tambah dengan 15. Orchid Y. Dan apa syarat dia? Syarat dia kita tengok duit yang dia ada. Dia kata dia ada 600. So sama dengan 600. And then you tanya, boleh tak dia pakai 600? Boleh. Dia ada 600. So dia boleh pakai 600. Boleh tak dia pakai lebih daripada 600? Kelakar? Mana boleh? Sebab dia tak duit dia ada 600 je. Jadinya jawapan dia adalah begitu. Alright, persamaan dia adalah 10x 15y sama dengan itu. Kita cuba simplifykan dia kepada nilai yang paling mudah. Kita simplifykan dia. Saya ambil semua ni bahagi dengan 10. Kita kecilkan, orang kata apa? Kita jadikan dia lebih simple. So ini akan jadi x, ini akan jadi 1.5y. Dan ini akan jadi 60. Betul tak? Betul tak dia jadi macam tu kan? Okay, kalau macam itu, X kita adalah kurang sama 60 tolak 1.5Y. Buat dia macam ini. Okay, so buat yang pertama dulu. Korang tengok kat gambar rajah ataupun saya punya kalkulator ni. Korang perasan tak? Saya buat 60 bahagi dengan 1.5 ni lah. Saya nak bagi Y ni. Saya nak tahu Y ni dapat berapa. So 40. So saya buat yang pertama. Kalau Y tu 40, X tu akan jadi kosong. Sebab macam tu dulu. Dia paling senang buat begitulah. Okay, itu yang satu. Lepas tu kita nak buatkan titik kita yang kedua. Okay, untuk titik kita yang kedua, saya tak nak dia jauh sangat lah. Saya tak nak lah sampai ke jauh sini kan. Okay, jadinya saya akan pakai maksimum X50. Everyone, dengar kat saya ni. Saya nak buat lagi satu. Saya nak sambung ni. Saya nak pada X50. So, sini kita letak X50 pula ya. X50. Mari kita tengok Y tu dapat berapa. Buat macam tadi juga. X adalah 60 tolak 1.5Y. X nak jadikan 50 betul? So 50, ini 60 tolak 1.5Y. Okey, 60 campakkan ke sana, dia akan jadi negatif 10. Sama dengan negatif 1.5Y. So Y akan jadi negatif 10 dividekan dengan negatif 1.5. Kita dapat Y itu lebih kurang 6.67. Tak nak susah-susah, 6.7 ataupun 6.7 sajalah. 6.7. Okay. So, Y kita adalah 6.7. Begitu. Okay. Jadinya dah ada dah kita punya titik semua. 50. Yang kedua adalah 50 dengan 6.7. Dekat mana 6.7? Setuju tak? 2 cm ada 10 kotaan. 2 cm 10 kotaan. Lepas tu kalau untuk Y, dia 5 kan. Satu tu 5 kan. Jadinya, kalau 5, 2 ni 1 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jelas? So, 6 dekat sini. 7 dekat sini. So, lebih kurang lah 6.7 tu. Saya tak minta lah kita dapat sampai sama terus. Tapi lebih kurang 5 sini, 6, 6,5, 7. Okey, lebih kurang dekat sini. Itu. Itulah tanda dia yang kita nak buat. Okey, siap dah yang pertama. So, X kosong, Y kosong. Kita ambil nilai maksimum lah. X 40, dia pun 40 juga. Okey, so saya dapat dah yang itu. X kosong, Y kosong. Satu dekat sini lah. X kosong, Y kosong. Situ. X 40, dia pun 40 juga. So, dekat sini. Okey tak ni? Boleh tak? Selaju sangat ke? Kalau selaju ataupun sebuat korang pening ke apa, bagi tahu ya. Okey, itu dua. Yang ini pun nak kena macam mana dia punya line semua tu. Ini pun cucuk-cucuk kan. So dia pun line jugalah. Okey, itu yang kedua ya. Tapi kena pisah dululah. Kena pisahlah X dengan Y kena pisah dulu. So X akan jadi 40 tolak Y. Apa-apa cari nilai-nilai ekstrim dia paling senang. So kita ada X dengan 40 tolak Y. Okey. Kalau Y tu kosong, so 40 tolak kosong kan? 40 tolak kosong 40. Senang lah. Senang lah.
Okey, yang kedua, kalau Y tu 40 pula. Dia ambil nombor macam tu je, ambil nombor-nombor yang maksimum dia. So kalau Y 40, 40 tolak 40. So kalau Y 40, 40 tolak 40, X pula kosong. So ni dua koordinat yang kita dah dapat. 40 kosong dekat sini. Okey. Lepas tu kosong 40. Kosong 40 dekat sini. Okey. Then kita boleh sambung dah I guess. Ini pun cucuk-cucuk. Dan inilah dia punya line. Okey. Dah selesailah kita punya pembuatan graf itu. Okey, saya tengok graf berapa markah tu. Graf ada 4 markah. Graf yang kita nak buat ni 4 markah. So itu dia. Kita punya graf dah siap dah. Graf kita 4 markah. Kita nak kena lorek lah. Kalau ketaksamaan ni of course dia ada lorekan-lorekan yang kita kena buat. Okay. So ni kan dulu yang pertama. Sambitkan balik Ini kita punya persamaan tu. Bawakan dekat sini sekejap. Okay. X dicucuk. X dicucuk. So, apa ni, lorek sebelah mana kalau X yang kena cucuk? Lorek sebelah kiri. Oh, sorry. Yang ni dia akan lorek ke kiri, ke kiri, ke kiri. Begitu. Right. Lepas tu, kita ada persamaan yang biru. Tak apalah buat biru ni dulu. Biru ni ada juga. X mencucuk. Ni, X mencucuk. So, mencucuk, kita lorek sebelah kanan. So, lorek ke kanan. Lorek ke kanan. Lorek ke kanan. Okey, dah dapat macam gitu dah. Hijau tu saya lupa nak ambil. Ni hijau kita. Okey, hijau. Hijau kita X. Cikgu rekod. So rekod. Nasib baik saya rekod. Iris, X kurang. Kurang. Dicucuk. Dicucuk sebelah kiri. So sebelah kiri. So ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Nampak kan? Dekat mana yang ada tiga warna. Yep. So itulah tempat yang kita akan lorekkan sebagai kita punya jawapan untuk soalan ini. Begitu. Cari bilangan minimum dan maksimum bagi pokok bunga ros sekiranya Hanis telah membeli 24 orkid. Hanis dah beli 24 orkid. Kita ada 3 ni kan. Kita ada 3 ketaksamaan ni kan. Okay, jadinya orkid kita pakai Y kan. So kena bubuh Y ni 24. Sini Y bubuh 24. Sini Y bubuh 24. Jadi kita akan nampak lah dia punya nilai tu. Tapi untuk kali ni, saya buat pakai graf. Orkid berapa? 24 kan? Orkid 24, kita cari pakai graf. Okay. Tadi kita dah setujukan sama-sama dia punya dua ni adalah 1, 21, 22, 23, 24. Tu 24. Okey, 24. Mari kita tengokkan berapa nilai dia kalau 24. Kat sini. Okay. Itu nampak line tu dah nampak dah. Tarikkan ngam-ngam kat sini. Tak apalah saya tarik bagi betul-betul kat line ni lah. Nampak sikit. 1, 2. Itulah dia punya value untuk bunga ros yang boleh dibeli. So kita kena tengokkan sekejap berapa bunga ros yang boleh beli tu. Ini ni 10-an, beza ni 10-an. So 10 memang ni pun memang satu lah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17. Okay. So yang pertama itu dia mungkin boleh beli 17. Dia boleh beli 17 ros. Okay, 17 kat sini. Dan paling maksimum. Ini 20 kan. Ini 20. 1, 2, 3, 4. 24. Okay. So 17 dengan 24. Kenapa? So jawapan dia boleh beli 17 sebagai minimum. Dan maksimum dia boleh beli sebanyak 24. Okay.